Johor Darul Ta'zim sekali lagi mengganas. Di hadapan ribuan penyokong setia di Stadium Sultan Ibrahim, Harimau Selatan membuktikan mereka masih raja sebenar Liga Super Malaysia. 5 gol tanpa balas, kemenangan ke-16 berturut-turut. Dan satu persoalan besar kini bermain di fikiran peminat bola sepak tanah air. Siapa sebenarnya mampu hentikan JDT musim ini? Johor Darul Ta'zim atau JDT-FC terus memperkukuhkan status mereka sebagai pasukan paling digeruni dalam Liga Super Malaysia musim 2025-2026 apabila membelasah Immigration dengan keputusan besar 5-0 di Stadium Sultan Ibrahim. Kemenangan bergaya itu bukan sahaja menghiburkan penyokong setia Harimau Selatan, malah menyaksikan JDT mencatat rekod luar biasa dengan 16 kemenangan berturut-turut, satu pencapaian yang sukar ditandingi mana-mana pasukan musim ini. Tumpuan utama perlawanan turut terarah kepada kepulangan Joao Figueiredo yang kembali mengetuai jentera serangan selepas 5 bulan menjalani penggantungan. Kehadirannya nyata memberi dimensi baharu kepada permainan JDT. Separuh masa pertama menyaksikan dominasi tuan rumah diterjemahkan melalui jaringan Figueiredo yang melepaskan rembatan deras dari jarak dekat untuk menewaskan penjaga gol Immigration sekaligus memberikan kelebihan awal kepada JDT. Memasuki babak kedua, penderitaan Immigration semakin bertambah. Pada minit ke-59, Vinicius Milani tertampan bola ke gawang sendiri sebelum Bergson da Silva melebarkan jurang hanya 2 minit kemudian. Bekas penyerang FC Tokyo, Marcos Guilhem, turut mencuri perhatian apabila menjaringkan gol keempat JDT pada minit ke-66 sebelum Bergson melengkapkan malam gemilang Harimau Selatan dengan jaringan kelima di hujung perlawanan. Immigration yang diketuai penjaga gol Zarif Irfan selaku kapten pasukan, bergelut sepanjang 90 minit permainan untuk mengekang asakan bertali arus JDT, namun gagal mencari jawapan terhadap intensiti dan kualiti yang dipamerkan juara bertahan itu. Keputusan 5-0 jelas mencerminkan jurang besar antara kedua-dua pasukan pada malam tersebut. Selepas ini, fokus JDT akan beralih ke pentas antarabangsa apabila dijadualkan bertemu Namdin dari Vietnam dalam saingan Shopee Cup, Khamis ini. Sementara itu, Immigration bakal menumpukan perhatian kepada kempen MFL Challenge Cup apabila dijadual berdepan Kelantan The Real Warrior FC dalam aksi seterusnya.